Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Nadira dari kelas 3 aktif ingin menerangkan tentang subjek sejarah, topik 7.2 dan 8.3. 7.2 Sistem pentadbiran barat memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Sistem pentadbiran barat memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat negara kita. Mereka kehilangan kuasa dari segi mentadbir dan hubungan luar, kuasa perundangan dan kuasa keuangan. Kesan terhadap kuasa pemerintahan. Pentadbiran tempatan. Negeri Sembilan. British mula meluaskan kuasanya di Sungai Ujong pada tahun 1874 dengan menyebelahi pembesar tempatan Datuk Kelana. British menggugat kewibawaan dan mencabar kedudukan Yam Tuan Antah. British seterusnya menguasai Rembau, Jelebu dan Seri Menanti dengan cara menempatkan pegawai magistrat dan pemungut hasil. Menjelang tahun 1895, British menyatukan semua daerah dan membentuk Persekutuan Negeri Sembilan. Sarawak. Bagi mengukuhkan kuasanya di Sarawak, Brooke melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran. Pembesar Melayu yang berpengalaman, misalnya Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung dilantik mentadbir Sarawak untuk memudahkan Brooke menghapuskan kebangkitan pemimpin tempatan. Pahang, pembentukan daerah di bawah pentadbiran pemungut cukai dan magistrat menyebabkan hilangnya kuasa pentadbiran pembesar di daerah masing-masing. British memaksa Sultan Ahmad melucutkan gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan daripada Datuk Bahaman. Tindakan British ini memalukan beliau dan menyebabkan berlakunya kebangkitan menentang British di Pahang. Perak. Residen British yang pertama di Perak ialah J.W.W. Birch. Beliau menggunakan tekanan supaya Sultan Abdullah menandatangani surat pengisytiharan yang membolehkan residen British mentadbir hasil negeri atas nama Sultan. Tindakan J.W.W. Birch menyebabkan Sultan Abdullah dan pembesarnya kehilangan kuasa. Sabah. Pentadbiran SBUB menggugat kedudukan Mat Saleh pembesar di hulu Sungai Sugut. Dalam satu rundingan antara Mat Saleh dengan William Cowie, Mat Saleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Kemudian, SBUB memungkiri janji dengan mengambil semula Tambunan daripada penguasaan Mat Saleh. Hal ini mencabar kuasa dan kewibawaan Mat Saleh. Terengganu. Pelantikan penasihat British di Kuala Terengganu dan penolong penasihat British di Besut dan Kemaman menggugat kekuasaan Sultan dan pembesar. Hubungan luar negeri pula ditetapkan oleh British. Kelantan. Pembentukan jajahan dan pelantikan ketua jajahan sebagai pentadbir telah mengambil alih kuasa pembesar. Pusat pentadbiran jajahan Pasir Putih telah dipindahkan dari Jeram ke Pasir Putih. Engku Besar Jeram hanya diberi jawatan yang rendah iaitu Tok Kueng Muda. Beliau kehilangan kuasa, wibawa dan keistimewaan. Engku Besar Jeram Tuan Ahmad dan Tok Janggut menjalankan kempen menentang pentadbiran baharu itu. Perundangan tempatan. Naning. British berusaha melaksanakan undang-undang barat di Naning. Tindakan British mencabar bidang kuasa penghakiman yang dimiliki oleh Dol Said dan mengganggu sistem perundangan Naning yang berlandaskan adat berpatih. Perak. Pembinaan balai polis dan pelantikan Kapten Speedy sebagai penolong residen di Larut mengurangkan kuasa Menteri Ngah Ibrahim mentadbir kerana beliau diminta menerima nasihat daripada Kapten Speedy. Pahang. Konflik antara Datuk Bahaman dengan British di Pahang menjadi lebih serius apabila British mendirikan balai polis di Lubuk Turwa. Tindakan British menyebabkan kedudukannya sebagai penguasa undang-undang tergugat. Kewangan tempatan. Perak. Pembatalan pajakan pungutan cukai dan larangan mengutip cukai oleh J.W.W. Birch di Kuala Sungai Perak menyebabkan Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim dan pembesar Perak terjejas pendapatan mereka.
Pahang, dengan pengenalan pegawai magistret dan pemungut hasil, Datuk Bahaman dan pembesar lain yang berkuasa di Semantan tidak dibenarkan memungut cukai. Mereka ditawarkan allowance bulanan yang sangat kecil. Misalnya, Datuk Bahaman ditawarkan allowance RM70 sahaja sebulan. Para pembesar Pahang tidak berpuas hati dengan allowance tersebut dan membantah tidak akan mematuhi keputusan Majlis Mesyuarat Negeri. Kesan terhadap kehidupan masyarakat. Kesengsaraan kepada rakyat. British memperkenalkan pelbagai jenis cukai terhadap tanah, hasil hutan dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, di Kelantan, Majlis Mesyuarat Negeri mengeluarkan perisytiharan sistem pungutan cukai baharu yang dikuatkuasakan pada 1 Januari 1915. Hal ini menjejaskan kehidupan penduduk tempatan. Cukai terhadap petani di Pasir Putih. Sebelum pentadbiran British, kutipan cukai berdasarkan jumlah keluaran. Sekiranya hasil tanaman sedikit, maka cukai yang dikenakan adalah rendah. Tanah yang tidak diusahakan dikecualikan daripada cukai. Contohnya, jenis cukai tanah pertanian. Kadar cukai yang dikenakan 40 sen seekar hingga RM1.20 seekar. Selepas kedatangan British, setiap penduduk mesti melaporkan jumlah keluasan sawah padi yang dimiliki. Setiap tanah yang mempunyai keluasan 400 depar persegi dikenakan cukai sebanyak 3 kupang, 30 sen setahun. Semua pemilik tanah diwajibkan membayar cukai. Cukai tanaman dan binatang ternakan, kadar cukai yang dikenakan. Pokok durian 1/2 sen sepokok. Pokok kelapa berbuah 3 sen sepokok. Pokok pinang 1 sen sepokok. Sirih 5 sen sejunjung. Lembu dan kerbau 20 sen seekor setahun. Masalah membayar cukai. Penduduk Pasir Putih Kelantan menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Bayaran cukai hanya boleh dijelaskan semasa waktu pejabat. Penduduk yang enggan membayar cukai ditangkap dan didenda. Keadaan ini menyebabkan penduduk semakin benci kepada British. Bercanggah dengan nilai tempatan, British melaksanakan beberapa perubahan baharu dalam pentadbiran yang bertentangan dengan nilai tempatan. Misalnya, penduduk Terengganu memerlukan surat kebenaran untuk mengambil hasil hutan, membuka tanah untuk bertempatan atau berhumah. Cukai mesti dibayar di pejabat tanah. Mereka yang gagal mematuhi peraturan tersebut akan didenda dan jika gagal membayar denda akan dipenjarakan. Sarawak. Pada tahun 1894, D.J.S. Bailey, pegawai Brooke yang bertugas di Simanggang mengenakan cukai terhadap orang Iban di Ulu Batang Lupa. Beliau mengeluarkan arahan memusnahkan rumah panjang yang dibina di kawasan sempadan Sarawak dengan kawasan Belanda di Kalimantan. Orang Iban membantah paksaan supaya berpindah ke bertempatan di sepanjang sungai utama kerana menjejaskan kegiatan tanaman pindah mereka. Ketika memasuki sempadan dari kawasan pentadbiran Belanda, barang-barang yang dibawa oleh penduduk tempatan seperti tempayan dan tembaga dirampas oleh pegawai bertugas kerana gagal membayar cukai di samping dikenakan denda sebanyak 10 kati RM7.20. Sepatutnya barang mewah orang Iban tidak perlu dikenakan cukai. Cukai pula biasanya hanya dipungut di pusat pungutan di hilir sungai. Sabah, SBUB memperkenalkan pelbagai jenis cukai yang membebankan rakyat. Cukai yang dikenakan oleh SBUB ke atas orang murut. Jenis cukai, kadar cukai, 1 ekar tanah, $1. Kawasan tanah yang melebihi 1 ekar, $2. Hak milik tanah bagi setiap 0.4 hektar, 50 sen setahun. Pokok kelapa yang menghasilkan nira, 25 sen setahun. Segantang beras, 2 sen. Tangkapan ikan besar, RM1 seekor. Memelihara anjing, RM1 seekor. Layanan tidak adil. Di Sabah, pentadbiran SBUB menindas orang murut. Mereka dilarang membuka tanah baharu untuk pertanian pindah atau penempatan. Akibatnya, orang murut kekurangan bekalan beras untuk makanan harian.
Orang murut dikenakan bayaran menyukat tanah untuk menentukan sempadan. Suami isteri orang murut dipaksa tinggal berasingan dan dipisahkan oleh aliran sungai. Setiap kali mereka ingin berjumpa, dikenakan denda sebanyak $1. Peraturan baharu ini menyulitkan kehidupan orang murut. Kesimpulannya, sistem pentadbiran barat mengancam kehidupan sosial masyarakat tempatan. Kestabilan dan kemakmuran yang dinikmati terjejas akibat tekanan yang diberikan oleh British. Oleh hal yang demikian, permuafakatan amat penting untuk memastikan perjuangan penentangan ketidakadilan dapat dicapai. Seterusnya, topik 8.3, usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Pengenalan. Para pembesar negeri-negeri Melayu berusaha bergandengan dengan pemerintah negeri dalam proses pembangunan dan pemodenan demi kesejahteraan rakyat tempatan. Pembangunan sosio-ekonomi. Long Jaafar dan Tengku Menteri Ngah Ibrahim, usahawan bijih timah, memajukan daerah Larut Matang. Mereka berjasa besar dalam memartabatkan bangsa menerusi penguasaan ekonomi dalam perlombongan bijih timah, meskipun berhadapan dengan peluasan kuasa British pada abad ke-19. Long Jaafar membawa kemajuan di Larut sekaligus memperkenalkan negeri Melayu di pasaran dunia sebagai pengeluar utama bijih timah. Beliau menggalakkan pusat pengajian agama dan membina sekolah Melayu Matang pada tahun 1826 untuk memberikan pendidikan kepada anak tempatan. Tengku Menteri Ngah Ibrahim, jutawan berwatak nasionalis dan berwawasan dalam membangunkan ekonomi bangsa. Beliau menemui Sultan Abu Bakar Johor untuk mempelajari sistem pentadbiran moden baginda bagi memajukan daerah Larut. Usaha Ngah Ibrahim berakhir apabila beliau dijatuhkan hukuman dibuang negeri ke Pulau Seychelles dan kemudiannya meninggal dunia di Singapura pada tahun 1895. Long Jaafar dan Ngah Ibrahim merupakan tokoh korporat Melayu bapa dan anak, terulung di tanah Melayu 1790-an hingga 1895. Ditinjau daripada aspek keusahawanan, merupakan pengusaha bijih timah, ladang tebu dan ladang kopi. Pembangunan pertanian. Wan Muhammad Saman, beliau dikenali sebagai tokoh pembangunan negeri Kedah kerana mencetuskan idea membina terusan bermula dari Alor Setar hingga kaki Gunung Jerai Gurun. Sempena mengenangkan jasa beliau kepada pembangunan negeri, terusan yang dibina oleh beliau dinamakan Terusan Wan Muhammad Saman. Kejayaan pembinaan terusan Wan Muhammad Saman memberikan kesan kepada pembangunan negeri Kedah, terutamanya dalam bidang pertanian. Banyak tanah dibuka untuk penanaman padi dan banyak lagi terusan kecil dibina untuk mengairi tanah-tanah sawah. Pembangunan bandar. Datuk Muhammad Saleh bin Perang, beliau melukis peta lengkap pertama bagi negeri Johor bagi memudahkan kerajaan menggerakkan pembangunan pertanian, perbandaran dan sistem perhubungan. Beliau mengasaskan pembukaan bandar Maharani, Muar, Endau dan bandar Penggaram Batu Pahat. Pentadbiran dan pendidikan. Datuk Jaafar bin Muhammad, beliau memelihara kedaulatan negeri dengan mengarahkan bendera Union Jack iaitu bendera British dikibarkan lebih rendah daripada bendera negeri Johor. Beliau juga memartabatkan bahasa Melayu dengan menetapkan penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi kerajaan. Beliau mewajibkan pegawai British yang berkhidmat di Johor memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Datuk Abdul Rahman bin Andak, beliau bertanggungjawab mengawal hubungan Johor dengan British, bijak dalam diplomasi dan berpandangan jauh dalam usaha mengekalkan kedaulatan negeri. Kebijaksanaan beliau mematahkan usaha peluasan kuasa British menyebabkan beliau dibesarkan daripada pentadbiran Johor atas desakan British. Beliau merupakan perintis penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada tahun 1888 yang merupakan badan persuratan terulung ketika itu. Datuk Muhammad Ibrahim Munshi, beliau menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan Jabatan Pelajaran pada tahun 1883 dan sekolah-sekolah di Johor.
Beliau membentuk jawatan kuasa pelajaran negeri yang terdiri daripada tokoh birokrat, agama dan masyarakat. Beliau mendesak diwartakan pendidikan wajib kepada kanak-kanak Johor. Syekhul Islam Terengganu Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin Al-Aidrus terkenal dengan gelaran Tok Kupala. Beliau pembesar istana yang dilantik sebagai Syekhul Islam dalam pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Beliau adalah tokoh penting dalam memberikan nasihat dan semangat perjuangan kepada Sultan ketika berhadapan perluasan kuasa British di Terengganu, termasuk terlibat dalam penggubalan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan Dato' Abdullah Haji Dahan, Undang Luwak Rembau, Raja Chulan, Raja di Hilir Perak. Mereka berdua adalah golongan bangsawan yang dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Mereka menuntut pembentukan regimen askar Melayu diraja untuk menjaga keselamatan bangsa. Mereka juga mendesak British membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak watan, khususnya dalam perkhidmatan awam. Kepimpinan tempatan di Sarawak dan Sabah. Datuk Hakim Imam Abang Haji Mursyidi. Beliau memainkan peranan penting dalam pentadbiran dinasti Brooke, terutamanya dalam hal ehwal yang berkaitan dengan umat Islam di Sarawak. Beliau memulakan pengajian Islam yang lebih formal di Sarawak melalui penubuhan Madrasah Al-Mursyidiyah di Kuching pada awal abad ke-20. Beliau bersama-sama Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan Abang Haji Bol Hassan menubuhkan sebuah sekolah khas bagi kaum wanita mempelajari ilmu agama yang dikenali sebagai Sekolah Kajang. Pada tahun 1925, beliau dilantik sebagai Datuk Hakim dan sebagai Ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri Sarawak. Pada tahun 1932, beliau dilantik sebagai Datuk Imam. Beliau juga mengasaskan Majlis Suyuh Islam yang kemudiannya dikenali sebagai Majlis Islam Sarawak. Haji Muhammad Arsyad, Ketua Anak Negeri semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Orang kaya-kaya Haji Muhammad Arsyad. Beliau merupakan Ketua Anak Negeri yang membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah. Beliau menjaga keamanan, mengutip cukai, mengurus hal yang berkaitan dengan pembahagian tanah dan memajukan pertanian dalam masyarakat tempatan. Beliau menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri yang mengendalikan kes berkaitan dengan hukum adat dan syariah. Kesimpulannya, sejarah membuktikan negara kita memiliki tokoh kepimpinan berwibawa yang berusaha membawa kemajuan dan pemodenan untuk kesejahteraan rakyat. Kewibawaan pemimpin terdahulu wajar dihayati dan dijadikan inspirasi untuk membina kecemerlangan diri, bangsa dan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.